Tiga basic yang kita wajib tahu dalam fotografi. Satu hari, satu info pasal kamera. Okey, jadi untuk episod pertama ni, kita nak revise ataupun kita nak ingat balik tiga basic fotografi yang memang wajib kita tahu kalau kita nak main kamera. Yang pertama adalah aperture. Aperture tu adalah bukaan dalam lens. Lagi besar bukaan, lagi banyak cahaya masuk dan lagi terang gambar kita akan jadi. Dan bila besar bukaan, efek dia adalah depth of field semakin kecil. Jadi kita akan dapat gambar yang betul-betul blur dekat background dan subjek kita akan jadi sharp. Jadi kalau nak buat gambar yang blur-blur belakang tu, guna aperture yang besar ataupun setting dekat kamera tu nombor f yang kecil. Nombor f kecil maksudnya bukaan besar. Yang kedua, shutter speed. Shutter speed ni adalah kelajuan shutter. Translate je dalam bahasa Melayu. Kelajuan shutter ni adalah berapa lama masa sensor kita terdedah kepada cahaya. Kalau kita tengok dalam kamera kita buka lens tu, bila kita klik shutter, akan ada nampak macam pintu terbuka dan tertutup kan. Dan berapa lama masa pintu tu terbuka dan tertutup, itulah yang kita panggil shutter speed, kelajuan shutter. Jadi lagi lama shutter terbuka, lagi banyak cahaya masuk. Tu senang je nak faham. Lagi cepat ataupun lagi sekejap pintu tu terbuka, lagi laju shutter speed, maksudnya lagi sikit cahaya masuk. Kita gunakan shutter speed yang laju bila nak shoot gambar objek yang bergerak laju. Contohnya gambar sport, gambar kereta, lumba, gambar motor, apa-apa saja yang bergerak laju, tak mau bagi dia blur. Kita akan guna shutter speed yang slow. Contohnya biasa orang shoot gambar air terjun, air mengalir, ataupun nak ambil gambar bintang, Milky Way. Yang tu kita akan guna long exposure ataupun shutter speed yang slow tadilah. Dan yang ketiga, ISO. ISO ni paling senang untuk kita nak faham. Lagi tinggi nombor ISO, gambar semakin cerah. Lagi rendah nombor ISO, gambar semakin gelap. Tapi lagi tinggi nombor ISO, kita akan lebih mudah untuk kita nampak noise pada gambar kita. Senang cerita yang bintik-bintik kalau korang ambil gambar guna telefon masa malam-malam tu. Lagi rendah ISO, lagi clean gambar yang kita akan dapat. Senang cerita, ISO ni kita nak setting dia paling rendah yang boleh, serendah yang boleh. Jadi itulah tiga basic yang kau memang kena tahu, kena ingat dan kena faham dan kena mahir tentang fotografi.